benda ni? Benda ni? Apa benda ni? Alah, cikgu rokok je pun. Pul, rokok ke, vape ke, pot ke, semua benda ni rosakkan masa depan kau. Cikgu, bukan saya isap kat sekolah pun. Berapa banyak budak muda sekarang semua rosak lah. Kau nak ikut pandai dia ke? Cikgu ni over sangat lah. Bukan saya buat salah pun kat sekolah ni. Saya nak awak basuh toilet seminggu. Ni, saya rampas. Minggu depan kau bawa lagi, aku bagi tahu orang tua. Dah, balik. Pul, balik dah. Tak bagi salam ke apa ke? Mana kat sekolah? Okey tak belajar? Pul kena rotan Abu kat sekolah. Hah? Kena rotan? Sebab apa? Tak, cikgu tu. Cikgu tu memang macam tu Abu. Cikgu tu problem lah. Semua orang tak suka kat dia. Pul ni lah. Tak salah pun dia rotannya. Dah kenapa rotan anak orang tak ada sebab ni? Gila ke apa? Gila cikgu tu. Sakit pun tangan Pul ni. So ibu ikut lagi sekolah. Ibu nak cakap sendiri dengan cikgu tu. Apalah pukul anak orang tak ada sebab. Janganlah macam gitu. Cikgu Hafiz kan? Cikgu ni kenapa nak rotan anak saya tanpa sebab? Waras ke tak waras ni? Puan, saya tak akan rotan anak murid saya tanpa sebab. Lagipun Apple ni dah buat masalah disiplin. Lagipun saya tak rotan lagi anak puan. Saya tak kisah kalau cikgu nak marah anak saya, tapi janganlah sampai rotan. Saya pun tak pernah rotan anak saya tau. Puan, saya sebagai cikgu. Apa? Nak ajar saya pula? Ni saya bagi amaran last kat cikgu Jangan sentuh anak saya. Telefon lagi masuk kelas. Apalah cikgu macam ni. Hana. Hana. Nah, kita jalan sama-sama nak? Gelilah aku dengan kau. Kau pergi sana lah. Hai, belum apa-apa lagi dah geli. Hana, balik sekolah nanti keluar jom. Kita minum cendol. Kau ingat aku ni ada masa ke nak layan kau? Minum cendol? Payahlah. Alah, serius lah Hana. Tak apa. Aku belanja kau. Aku janji, best. Best? Kau ingat kalau aku keluar jalan dengan kau, dan aku best? Alah, come on Hana. Bukan selalu pun kita berdua je. Tak ada siapa yang tahu. Kau nak keluar pergi minum cendol? Kau pergilah ajak kawan-kawan kau yang lain. Hana, serius lah kau reject aku ni? Aku reject kau. Mana kau reject aku Hana? Kau tunggu lah nasib. So ada kelas kan? MAC balik keluar apa Pukul 5 lah rasanya. Ya ke? Yana, aku balik dulu lah tau. Sebab nanti petang aku ada tuition lah. Oh ya ke? Tak apalah, hati-hati. Okay. Kau pun lelok balik? Tak apa, bus depan tu je. Okay, bye. Bye. Hana.
Kau nak apalah? Kau kena cakap dengan aku suka kau lah. Sekarang ni, kat tempat ni, ada kita berdua je, Hana. Kau dan aku. Ih, kenapa lah setan? Aku nak engkau, Hana. Aku nak engkau. Woi! Nasib baik kawan kau sampai. Kalau tak, siap kau. Aduh, mungkin tak? Mungkin tak? Mungkin tak? Dah jom, mari dah. Anak saya takkan buat macam tu lah cikgu. Kalau cikgu nak tuduh anak saya pun beragaklah sikit. Saya tak tuduh puan. Kawan Hana datang dekat saya buat aduan. Kata Apple apa-apakan dia. Betul tak Hana? Hana cerita balik. Dia ni suka kacau saya. Tapi semalam dia dah terlalu melampau sangat. Dia cuba buat benda tak elok dekat saya. Nasib baik ada kawan saya Nana tu. Kalau tak saya tak tahulah apa jadi kat saya. Anak aku takkan buat macam tu lah. Tantang kau yang umpan. Kalau betul anak aku ni buat, tunjuklah bukti. Ni bukti tak ada, main tuduh je. Saya tak ada umpan apa-apa pun, Cik. Saya ni datang sekolah nak belajar, bukan nak layan perayaan gatal dia ni. Kau, Epul, kalau aku jadi mak kau, aku malulah ada anak macam kau. Hana, dah. Puan, benda ni bukan perkara kecil. Saya sebagai cikgu disiplin, banyak kali dah tegur Saipul ni. Tapi masih sama. Hana! Epul, kau nak buat apa? Kau dah tolak cintaku. Kau dah mengadu kat cikgu. Sekarang, kau terima padanya. Kau nak buat apa dengan pisau tu? Stop! Kalau awak rasa tak selesa, bersuara. Jangan diam. Buli bukan perkara biasa. Kita semua berhak rasa selesa kat mana-mana pun. Stop bully. Membuli bukan tanda kuat. Hentikan sebelum terlambat. Kami guru bukan setakat mengajar. Kami jaga. Tapi kami tak boleh buat semuanya sendiri. Kalau awak dibuli, bertindak. Cukup! Hentikan sekarang. Buli bukan budaya kita.